Apabila ia memulakan pencerobohan berskala penuh ke atas Ukraine, Rusia digeruni di seluruh dunia sebagai tentera kedua terkuat di bumi, hanya di belakang Amerika Syarikat dari segi kekuatan ketenteraan semata-mata. Ia sepatutnya menjadi satu kuasa yang tidak dapat dihentikan. Sebuah mesin yang kejam dan sangat efisien menumpaskan dan memusnahkan apa sahaja tentangan di laluannya. Tetapi di Ukraine, reputasi Rusia telah hancur berkecai. Tentera yang dikatakan sangat berkuasa itu bukan sahaja gagal mencapai objektifnya, malah mengalami kerugian yang tidak terbayang. Malah, unit elitnya yang paling hebat juga telah dimusnahkan, menyebabkan komander Kremlin yang terhina terpaksa bergantung kepada tentera yang kurang terlatih, tidak bersedia dan langsung tidak bermotivasi hanya untuk mengekalkan sedikit kawalan di barisan hadapan. Beginilah jatuhnya tentera yang kononnya kedua terkuat di dunia. Sepanjang perangnya dengan Ukraine, ia telah mengalami kerugian yang tidak pernah berlaku sebelum ini pada skala yang tidak pernah dilihat sejak Perang Dunia Kedua. Walaupun anggaran berbeza mengikut sumber, kebanyakan bersetuju bahawa sekitar 1.3 juta askar Rusia sama ada telah terbunuh atau cedera. Tiada tentera yang boleh menanggung kerugian seperti itu, bahkan tentera Rusia sekalipun. Dan walaupun mempunyai populasi yang besar melebihi 143 juta orang, bersama dengan kempen pengambilan yang sangat berkesan yang membolehkan Kremlin menambah puluhan ribu askar baharu ke dalam barisan mereka setiap bulan. Secara konsisten, jumlah korban telah memberi kesan besar kepada kekuatan dan struktur ketenteraan. Apabila ratusan ribu askar sama ada dihantar pulang dalam keranda atau mengalami kecederaan teruk yang mengubah hidup sehingga mereka tidak lagi layak untuk bertempur, komander Rusia secara berkala terpaksa membentuk semula unit mereka. Beberapa brigade sebenarnya terpaksa distruktur semula beberapa kali. Dan apabila jumlah korban meningkat, Rusia mula sedar bahawa mereka tidak mempunyai cukup infanteri untuk memastikan operasi barisan hadapan mereka terus berjalan. Jadi mereka terpaksa mengambil langkah drastik dengan menempatkan tentera elit ke dalam unit rifle bermotor mereka. Tiba-tiba, beberapa askar yang paling terlatih dan paling mahir dalam seluruh tentera Rusia mula muncul dalam serangan di barisan hadapan. Itu termasuk pasukan lintas utara Rusia, pasukan payung terjun VDV, askar pasukan khas Spetsnaz dan Marin Rusia, infanteri laut. Pasukan elit ini biasanya dikhaskan untuk misi khas yang sesuai dengan set kemahiran unik mereka. Mereka tidak biasa dilayan seperti umpan meriam dan dihantar ke serangan di barisan hadapan tanpa kelengkapan dan perisai yang sesuai untuk menyokong mereka. Akibatnya, walaupun dengan segala latihan dan pengalaman mereka, ketiga-tiga unit khas ini telah mengalami kemusnahan besar. VDV, sebagai contoh, telah dianggap selama bertahun-tahun sebagai salah satu pasukan payung terjun terbaik di dunia. Askar-askarnya sering menjadi tumpuan utama dalam pemasaran ketenteraan Rusia, video propaganda dan kempen pengambilan rekrut. Dan sebelum perang di Ukraine, mereka telah mengumpul rekod pencapaian yang cemerlang. Sama ada mereka beroperasi di Chechnya, Georgia atau Syria, para penerjun payung yang digeruni ini sentiasa berjaya melaksanakan tugas mereka. Biasanya dikerahkan di posisi hadapan atau di belakang barisan musuh untuk melancarkan serangan mengejut, menawan aset strategik dan mengganggu laluan bekalan musuh, sekaligus membuka jalan untuk pasukan yang lebih besar menyusul di belakang. Itulah yang berlaku semasa pertempuran kedua Grozny sebagai contoh, atau penawanan Ossetia Selatan. Oleh itu, adalah logik bahawa Rusia cuba menggunakan VDV dengan cara yang sama pada peringkat awal perangnya dengan Ukraine. Memang, pada hari-hari awal konflik, terdapat laporan tentang penerjun payung Rusia dihantar ke lapangan terbang Hostomel di Kiev. Barangkali, misi mereka adalah untuk menguasai lapangan terbang itu, sekaligus menghadkan keupayaan Ukraine untuk menentang pencerobohan Kremlin di udara. Malangnya bagi mereka, misi ini tidak berjalan seperti yang dirancang dan sebenarnya menjadi titik perubahan yang meningkatkan semangat bagi pihak Ukraine, bukannya Rusia. Kerana Ukraine telah menjangkakan bahawa pasukan payung terjun Kremlin akan menyasarkan Hostomel yang terletak kurang daripada 10 km atau 6 batu dari ibu kota Kiev. Jadi, apabila pasukan payung terjun itu mendarat, tentera Ukraine sudah menunggu mereka. Diserang hendap dan dikepung dari semua arah, VDV kehilangan ratusan anggota dalam beberapa hari sahaja. Dan itu bukan satu-satunya kerugian mereka. Laporan juga telah menesahkan kehilangan besar anggota VDV dalam pertempuran besar lain untuk kawasan, bandar dan kota yang dipertikaikan seperti Zaporizhia, Avdiivka dan Pokrovsk.
Kita tidak dapat mengetahui dengan tepat berapa ramai anggota payung terjun Rusia yang telah terbunuh di Ukraine, dan sumber yang berbeza memberikan anggaran yang berbeza, tetapi jumlahnya sudah pasti sangat besar. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Perisikan Pertahanan British memetik ucapan rasmi oleh Kolonel Jeneral Rusia Mikhail Taplinsky yang menyatakan bahawa 8,500 anggota payung terjun telah cedera dan sekitar 50% daripada 30,000 anggota payung terjun Rusia sama ada telah terbunuh atau cedera dalam konflik tersebut. Itu adalah pada tahun 2023. sejak itu, ramai lagi rakyat Rusia telah kehilangan nyawa atau mengalami kecederaan serius di Ukraine, termasuk pasukan VDV. Dan kisah yang sama juga berlaku kepada Spetsnaz. Askar operasi khas ini terkenal di seluruh dunia dan dianggap antara pasukan paling hebat di dunia. Mereka mempunyai sejarah yang kaya dalam operasi sulit, tindakan langsung, operasi menyelamat tebusan, sabotaj dan misi peninjauan. Pada masa yang sama, Spetsnaz juga tidak mempunyai rekod yang sempurna. Mereka telah terlibat dalam beberapa kegagalan yang agak besar sepanjang tahun, seperti insiden terkenal pengepungan teater Moskow pada tahun 2002 yang melibatkan pengganas Chechen mengambil alih lebih 900 tebusan di teater Dubrovka di Moskow. Kebuntuan selama 57 jam berakhir apabila pasukan Spetsnaz melepaskan sejenis gas pelali ke dalam sistem pengudaraan teater, menyebabkan pengganas dan tebusan sama-sama pingsan. 40 pengganas yang tidak sedarkan diri atau tidak berdaya telah dihukum mati. Tetapi, lebih 130 tebusan juga terkorban, kebanyakannya akibat gas tersebut. Kejadian ini berlaku hanya 6 tahun selepas satu lagi krisis tebusan yang gagal pada tahun 1996, yang juga melibatkan militan Chechen pada mulanya menahan beberapa ribu orang sebagai tebusan. Spetsnaz dan pasukan persekutuan akhirnya masuk dengan unit artileri dan helikopter bersenjata untuk mengebom lokasi kejadian dengan sekurang-kurangnya 26 tebusan terkorban dalam tembak-menembak berikutnya yang juga memusnahkan seluruh kampung. Secara ringkas, walaupun mereka mempunyai reputasi yang menakutkan, Spetsnaz sering dikaitkan dengan ketidakteraturan dan sikap cuai. Dilemparkan ke dalam perang yang sudah pun tidak teratur di Ukraine, mereka mempunyai peluang yang sangat tipis untuk terus hidup. Menurut kebocoran Pentagon 2023, sekitar 900 anggota Spetsnaz pada mulanya dihantar ke Ukraine. 775 daripada mereka terbunuh atau cedera. Sejak itu, lebih ramai askar operasi khas ini dipercayai telah dihantar untuk mati di barisan hadapan Ukraine, dengan media zona melaporkan pada tahun 2025 bahawa sekurang-kurangnya 1,000 telah terkorban. Marin Rusia juga telah bergelut untuk memberikan sebarang impak bermakna dalam perang dengan Ukraine, mengalami kerugian besar dalam pelbagai pertempuran selama bertahun-tahun. Sekali lagi, ini adalah salah satu pasukan elit Rusia, Marine atau infanteri laut seperti yang dikenali di Moskow, telah mengetuai pelbagai serangan pantai sepanjang sejarah. Mereka memperoleh pengalaman berharga di Syria, contohnya dengan unit seperti ke-40, ke-61, ke-155 dan ke-810 mendapat status hampir legenda dalam kalangan rakan seperjuangan mereka. Pada awal perang, dijangka unit-unit ini akan menjadi penentu di front selatan, di mana Rusia cuba menolak masuk ke Ukraine dari Laut Azov dan Semenanjung Crimea. Untuk seketika, mereka memenuhi jangkaan tersebut. Mereka mengalami beberapa kerugian, tetapi memainkan peranan dalam serangan amfibi penting yang membantu mesin perang Rusia mengepung bandar Mariupol dan akhirnya menguasainya. Tetapi semakin lama masa berlalu, semakin buruk keadaan bagi Marin. Di wilayah Donbas dan Slakan contohnya, mereka mula mengalami korban yang besar, yang menyebabkan brigade yang dahulunya ikonik itu terpaksa dibentuk semula. Sebagai contoh, brigade ke-810 terpaksa disusun semula beberapa kali selepas mengalami kerugian di Mariupol, Kherson, Kursk dan Zaporizhia. Brigade ke-155 mengalami nasib yang sama dengan beberapa anggaran menunjukkan ia telah melalui tidak kurang daripada 8 kali penyusunan semula, menjadikannya salah satu brigade yang paling teruk terjejas sepanjang perang ini benar-benar hanya bayangan kepada kekuatan asalnya. Media zona yang terbukti menjadi sumber yang cukup tepat dan boleh dipercayai untuk menjejak serta mengesahkan korban Rusia melalui obituari rasmi menyatakan bahawa lebih 2,200 infanteri laut telah terbunuh dalam 4 tahun pertama perang. Untuk memberi gambaran, perlu diingat bahawa Amerika Syarikat kehilangan sekitar 2,400 askar sepanjang 20 tahun semasa perangnya di Afghanistan. Kehilangan tentera elit Rusia adalah sangat besar
dan ia telah memberi kesan yang besar terhadap kempen negara itu. Kerana kehilangan tentera elit jauh lebih memberi impak berbanding kehilangan rekrut baru. Askar pasukan khas ini membawa pengalaman bertahun-tahun ke medan perang. Dalam kebanyakan kes, mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka kepada tentera dan merupakan antara yang paling sanggup mengorbankan diri untuk tanah air mereka. Mereka sanggup berusaha sedaya upaya, berlari terus ke medan pertempuran paling sengit, memimpin serangan dan menerangi jalan untuk mereka yang mengikuti di belakang. Tetapi, Rusia semakin kehabisan mereka dengan sangat cepat. Malah, hampir tiada yang tinggal. Tetapi sebelum kita masuk ke maksudnya dan bagaimana ia memberi kesan kepada keadaan keseluruhan tentera Rusia, anda sedang menonton The Military Show. Dan jika anda belum melanggan lagi, inilah masanya. Sekarang, mana-mana tentera di dunia pasti akan menghadapi kesukaran selepas kehilangan begitu ramai anggota terbaik mereka. Dan Rusia juga tidak terkecuali. Apabila tentera barisan hadapan terbunuh atau cedera dalam serangan berani mati, Komander Kremlin tidak semestinya terlalu ambil peduli. Mereka boleh dengan mudah merekrut lebih ramai lelaki untuk menggantikan mereka, menghantar mereka menjalani program latihan paling asas sebelum memberikan senjata dan menghantar mereka ke serangan yang seterusnya. Tetapi, pasukan seperti VDV, Infanteri Laut dan Spetsnaz tidak semudah itu untuk digantikan. Dan walaupun Kremlin boleh mencari orang yang mempunyai kebolehan dan set kemahiran yang sesuai, mereka tidak mempunyai masa untuk melatih generasi seterusnya askar operasi khas dengan betul. Seperti yang dinyatakan dalam laporan Small Wars Journal, kemungkinan besar tentera khas Rusia yang baru akan menjalani latihan tergesa-gesa yang sama seperti anggota tentera lain yang boleh menyebabkan lebih banyak kehilangan anggota penting semasa perang yang Kremlin tidak mampu untuk kehilangan. Dan itu bukan sahaja. Selepas mengalami kerugian yang begitu besar, 3 pasukan elit yang dibincangkan dalam video ini telah mula hilang kesepaduan. Mereka tidak lagi sebaik dahulu dari segi struktur atau disiplin. Dengan kedua-dua Brigade Infanteri Laut, Pengawal ke-155 dan ke-810 telah dituduh melakukan jenayah perang. Dilaporkan, Marine ini telah menggunakan bahan kimia yang diharamkan dan dengan kejam mengeksekusi tawanan perang Ukraine. Pasukan payung terjun juga terlibat, dengan beberapa daripada mereka didakwa terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai Bucha yang terkenal pada tahun 2022 di mana orang awam dibunuh secara kejam di jalanan. Selain itu, disebabkan doktrin Soviet lama yang menekankan pengurusan secara terperinci sehingga ke peringkat tertinggi tentera, komander unit elit tidak mempunyai kuasa atau kebebasan yang mereka perlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya anggota yang masih ada. Ini mewujudkan budaya ketidakpercayaan yang apabila digabungkan dengan jumlah korban yang tinggi, hanya akan menghalang kemajuan Rusia di medan perang. Dan dengan jumlah kerugian yang begitu besar untuk dihadapi, ada kemungkinan Rusia terpaksa menggunakan infanteri biasa dalam peranan khusus walaupun mereka tidak mempunyai kemahiran atau pengalaman yang diperlukan. Kita mungkin akan melihat rekrut baru dihantar dengan tergesa-gesa ke Brigade Spetsnaz hanya untuk mencukupkan bilangan sebagai contoh, sementara operator VDV pula dikerahkan dalam serangan di barisan hadapan. Pendek kata, tentera Rusia berada dalam keadaan yang sangat kacau bilau dan tiada harapan ia akan menjadi lebih baik dalam masa terdekat. Malah, walaupun kita melihat di luar unit elit seperti Infanteri Laut dan Spetsnaz, baki anggota Rusia yang lain memang tidak mencapai standard yang diperlukan untuk memenangi perang ini. Semakin lama, askar-askarnya bukan sahaja kurang terlatih atau kekurangan kelengkapan, malah langsung tidak layak untuk bertempur dalam apa jua cara sekalipun. Terdapat laporan mengenai individu yang menghidap penyakit terminal atau bahkan kehilangan anggota badan dihantar ke barisan hadapan sebagai contoh bersama-sama dengan banduan dan golongan minoriti etnik yang malang yang ditipu atau diperas ugut untuk menyertai peperangan ini. Rusia juga telah mencari di negara-negara lain untuk menambah bilangan tenteranya, merekrut tentera upahan dari Afrika dan merayu Korea Utara supaya menghantar askar juga. Akibatnya, statistik menunjukkan bahawa tentera Kremlin pada tahun 2026 hampir tidak membuat sebarang kemajuan di banyak lokasi barisan hadapan. Kemajuannya sangat perlahan sehingga memalukan dan ia malah kehilangan kawasan di beberapa tempat apabila serangan balas Ukraine semakin mendapat momentum. Dan apabila anda melihat jenis-jenis orang yang dihantar oleh Kremlin untuk berperang dan yang lebih penting, jenis-jenis pegawai pemerintah yang diletakkan untuk mengetuai askar-askar tersebut, tidak sukar untuk memahami sebabnya. Kerana semakin lama perang ini berlangsung, semakin kejam dan ganas para komander Rusia menjadi.
Kini terdapat ratusan video yang berlegar di media sosial yang menunjukkan kebejatan lelaki-lelaki ini yang langsung tidak berasa bersalah untuk menyeksa, mendera, mengeksploitasi, malah membunuh askar-askar di bawah arahan mereka. Ada yang dikurung dalam sangkar atau diikat pada pokok. Ada juga yang dikenakan kejutan elektrik atau diserang secara seksual. Malah, terdapat juga laporan tentang pasangan askar yang dilemparkan ke dalam lubang dan dipaksa bertarung sehingga mati. Ramai askar juga mengalami kecederaan yang teruk semasa berada di barisan hadapan, tetapi mereka dipaksa untuk terus tinggal dan bertempur daripada dibawa keluar untuk rawatan perubatan atau diberhentikan. Komander juga sering menuntut askar mereka membayar bayaran harian atau menyerahkan kad bank mereka, dan mereka yang enggan akan sekali lagi diseksa atau dihukum dengan cara lain seperti diletakkan di barisan hadapan untuk serangan seterusnya. Terdapat rakaman lelaki diikat dan dipukul, dipaksa menanggalkan pakaian sehingga tinggal seluar dalam keadaan sejuk beku. Atau bahkan dihantar bertempur dengan kaki yang patah, terhincut-hincut masuk ke medan perang dengan bertongkat, tanpa sebarang peluang untuk hidup kecuali jika ada askar Ukraine yang bersimpati di pihak lawan memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Jentera perang Kremlin adalah sarang penyiksaan, rasuah dan jenayah yang mengerikan, dan keadaannya semakin teruk. Mesej-mesej yang bocor yang dihantar ke laman web kerajaan Rusia mendedahkan keputusasaan para rekrut Rusia dan keluarga mereka. Sepanjang tempoh 6 bulan sahaja, laman web tersebut menerima sebanyak 12,000 aduan yang menuduh komander melakukan rasuah dan keganasan terhadap orang bawahan mereka sendiri. Penyelidik Rusia, Alexandra Arkipova, telah meneliti ribuan mesej yang mendokumentasikan taktik kejam yang digunakan oleh pegawai-pegawai ini sambil menyatakan bahawa ramai daripada mereka sanggup menggunakan penyiksaan untuk mengambil wang daripada askar-askar mereka. Arkipova menambah bahawa ramai askar pada hari ini yang kebanyakannya menyertai perang kerana berasal dari latar belakang miskin dan ingin mencari wang untuk menyara keluarga, dipaksa menyerahkan sehingga 80% daripada gaji mereka hanya untuk terus hidup. Rekrut pada dasarnya diberi pilihan, bayar atau mati. Komander-komander malah telah menetapkan senarai harga mereka sendiri. $2,000 untuk seorang askar ditugaskan sebagai pengendali zon supaya mereka tidak perlu mengambil bahagian dalam serangan di barisan hadapan. $6,000 untuk berkhidmat di bahagian belakang, lebih jauh dari zon maut barisan hadapan. Atau jumlah yang mengejutkan, $12,000 jika seseorang mahu diberhentikan atas alasan perubatan. Bahagian yang paling teruk ialah kerana ekonomi Rusia sangat teruk dan rakyat biasa Rusia merasai kesannya individu yang paling sihat akan terus mendaftar dan menerima layanan seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Arkipova. Keadaan di Rusia dari sudut ekonomi sangat teruk. Orang miskin, mereka menjadi miskin, jadi mereka pergi berperang. Cukai semakin meningkat dan sekarang menjadi masalah besar untuk membeli makanan malam. Dan inilah harga peperangan. Ia adalah keadaan yang menyedihkan bagi rekrut Rusia. Tetapi, ia juga merupakan petanda suram untuk tentera negara itu secara keseluruhan. Dengan kerugian sebegini, begitu banyak rasuah dan semangat juang yang begitu rendah, bagaimana Kremlin boleh berharap untuk mencapai mana-mana objektif yang dinyatakan, apatah lagi untuk memenangi peperangan ini? Buat masa ini, nampaknya mereka percaya bahawa dengan hanya menghantar lebih ramai lelaki ke dalam medan pembantaian adalah satu-satunya pilihan. Tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Seth Jones dari Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa, ini bukanlah pendekatan yang membawa kemenangan. Saya rasa di sinilah pihak Rusia percaya ini adalah strategi yang paling kurang buruk kerana mereka mempunyai kelebihan dari segi bilangan. Masalahnya, sudah tentu, ialah ia membawa kepada jumlah korban yang sangat tinggi dalam sejarah. Ia tidak pernah berlaku sejak Perang Dunia Kedua. Korban kini begitu ramai sehingga Rusia sebenarnya kehabisan guang untuk mengebumikan orang yang telah mati. Sementara itu, pihak berkuasa negara yang terdesak telah mengambil langkah untuk mengaburkan imej tanah perkuburan tentera dalam usaha terdesak untuk menyembunyikan realiti pahit dan buruk keadaan ini. Ini tidak boleh diteruskan. Ia tidak boleh bertahan lama. Rusia tahu tentangnya dan data membuktikannya. Malah, dalam beberapa bulan pertama tahun 2026, laporan mendedahkan bahawa Kremlin akhirnya mula kehilangan lebih ramai askar berbanding yang mampu direkrut. Ia melakukan skala yang termampu, kecuali mobilisasi secara besar-besaran untuk menambah jumlah tenteranya, daripada menawarkan insentif wang tunai yang semakin besar dan tidak masuk akal, hinggalah memperdaya pelajar dengan video pengambilan yang mengelirukan. Tetapi, ia tidak berhasil.
Dan Ukraine semakin kuat dari masa ke masa dengan lebih banyak drone maut, lebih banyak peluru berpandu jarak jauh dan semangat juang yang semakin meningkat apabila pasukannya terus bertahan dan menentang Rusia di semua paksi serangan. Tidak lama lagi, para komander Kiev berharap dapat mengakibatkan sehingga 50,000 korban di pihak Rusia setiap bulan. Sementara itu, rakan sejawat mereka di pihak Rusia terlalu sibuk memeras ugut dan menyeksa askar mereka sendiri sehingga tidak peduli langsung tentang bagaimana keadaan perang itu. Keseimbangan kuasa sedang berubah dan Rusia berada di pihak yang salah dalam persamaan ini. Sekarang, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Ukraine memanfaatkan kelebihan besarnya dalam video ini yang meneroka bagaimana askar-askar Kiev telah membakar wilayah-wilayah Rusia dengan serangan drone jarak jauh untuk memusnahkan infrastruktur minyak negara itu. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana walaupun Vladimir Putin sendiri terpaksa mengakui bahawa keadaan tidak berjalan seperti yang dirancang apabila semakin ramai rakyat Rusia mula menyedari pembohongannya. Dan akhirnya, jangan lupa untuk melanggan The Military Show juga untuk lebih banyak pandangan, analisis dan laporan berita terkini yang anda tidak mahu terlepas.